Selamat kembali. Nama saya Datuk Jalal. Kali ini kita akan bermain satu game. Are you ready? Game ini adalah lie detector test. Kita akan guna poligraf untuk kesan pembohongan. Bersama tetamu kita hari ini, Datuk Jalal. Hai, nama saya pun Datuk Jalal. Sama macam dia. Tapi dia tak tarik sokongan macam saya. Soalan pertama. Adakah kamu pernah suruh Najib dan Tok Mat letak jawatan? Tidak. Saya tak pernah suruh bosku dan Tok Mat letak jawatan. Itu bukan saya. Soalan kedua. Adakah kamu nak jadi MB? Tidak. Saya tak nak jadi MB. Saya tak pernah ada cita-cita macam tu. Soalan terakhir. Adakah kamu orang pertama cadang abah kau Mahyadin jadi PM? Tidak. Saya tak pernah sokong abah kau Mahyadin. Saya bukan walaun. Saya bukan walaun. Nampaknya jawapan itu tidak tepat. Anda kalah. Saya bukan walaun. Saya bukan walaun.